bersyukur dan berterima kasih sangat ramai yang merisaukan saya, mana-mana yang concern tu terima kasih. Jadi itu kata, doakan je kesihatan saya. Alhamdulillah, kalau kita tengok keadaan Daffy sekarang ni nampak berisi dan juga semakin sihat. Iyalah, sebelum ni kan ramai yang tegur Daffy nampak kurus sampai kan timbul macam-macam tuduhan, termasuklah kononnya dia ini mengambil barang terlarang. Bukan itu je tau, malah ada juga yang buat spekulasi mendakwa Daffy ini sedang menderita penyakit kanser darah. Jom kita dengar sendiri apa komen Daffy. Okey, dia cerita macam ni, itu hari sekejapan, kecoh kejap. Dia bukan pasal sakit, saya ambil barang-barang terlarang lah sebab saya terlebih kurus kan, sekarang dah naik sikit kan. So apa lagi orang cakap, kalau kata ada yang rasa saya sakit, saya boleh cakap ni je lah, doa-doakanlah kesihatan saya. Tapi saya tak ada benda nak declare pun sebenarnya. Tapi keadaan kesihatan you sendiri sekarang macam mana? Semakin sihat, semakin bulat sebenarnya. Tadi tak ada apa-apa yang merisaukan lah. So far alhamdulillah. Itulah, teruskan doa saya sihat. Tapi dakwaan yang kata nak bawa ke hospital tu ada ke? Pergi hospital normal kan. Kadang-kadang saya ada relatif yang masuk sana ke, I have friends yang perlu pergi check up kat sana. Saya sendiri pun kadang tak sihat juga. Saya ada asma. Jadi untuk ke hospital tu saya rasa bukan sesuatu yang pelik lah. So macam awak nafi lah bila orang kata ada kanser darah sebagainya. Kalau ada apa-apa saya announce. So ramai yang risau sebenarnya tak ada. Okay, saya bersyukur dan berterima kasih sangat ramai yang merisaukan saya, mana-mana yang concern tu terima kasih. Jadi itu kata, doakan je kesihatan saya terus baik. Boleh nak cakap tak yang pergi hospital tu buat pemeriksaan kesihatan mungkin? Secara general ya, every year kita nak buat medical check up kan. Tu memang saya buat every year. Dia bukan every month kan? Bukan every month kan? Every year. Dia every year. 6 bulan sekali. Few months lah, Saya 1 year once kot. Tapi itulah, saya tak ada benda nak untuk dideclarekan buat masa ni. Kalau ada apa-apa saya beritahu. So macam mana Daffy naikkan balik semula Zat? Yelah itu dah senang nak naik berat badan, makan itu tak susah, nak turun itu susah. Jadi itulah saya bersyukur sebab sekarang orang jumpa saya, orang kata saya nampak lebih sihat. Jadi I think that's a good thing lah. Berapa naik? Saya tak tahu, saya takut naik timbang. Yes, cek saya seluar je, kalau tak ada kancing tu memang faham. Tapi memang you nampak ketara lah perbezaan yang kita jumpa waktu itu dengan saya tak pasti benda tu saya nak happy ke tak. Orang dah biasa relatekan naik berat badan ni dengan negatif. I guess this is a totally different situation untuk saya lah. I guess it's a good thing lah. Semua anggut kan. Tak, sebelum ni masa kurus tu berapa berat badan awak? Saya tak check lah. Saya macam ni tak check. Okey, saiz pinggang berapa time tu? Sangat dah nampak. Saya masih pakai baju-baju lama kan. Saya bukan rajin shopping sangat. 28. 30 paling kecil saya pernah pakai. 28 cetak kat saya. So sekarang dah kembali ke asal lah, which is yang suara-suara yang macam mana? Saya sekarang ni weight yang saya selesa lah. Saya macam ni lah. Saya tak suka orang risaukan saya. Saya tak suka nak macam unnecessary punya worry. So kalau orang happy, saya happy lah kot. Kegembiraan saya datang daripada tidak merisaukan orang dan bila orang lain happy.